Okay, review air dia guys. Tengok. Air apa ni? Spanish latte. Nah, dia pegang mak papa. Tak dengar lah papa cakap. Ni sini. Welcome back. Okay, hari ni vlog biasa je, tak plan pun nak buat video ni, just saja-saja je nak post dekat YouTube kan. So hari ni nak pergi servis kereta guys. Sebab aku punya tu nampak tu dah 1000 lebih. Ikutkan nak kena servis untuk 1000 km, tapi dah 1700 dah. So hari ni nak pergi servis kereta dekat area Temeloh Pahang. Alright, kita pergi servis kereta Honda. Lepas tu kita nak pergi ke atas. Kita nak pergi makan dekat Temeloh dengan kata viral. Makan apa? Pizza? Pizza kan? Makan pizza, okay? So, kita tunggu je. Jom, kita pergi servis kereta dulu. Okay, ni menu-menu dia. Kita ada macam-macam ni, kau boleh tengok kat sini. Ada pizza sini, famous pizza dia lah. Okay, pizza dia memang famous, jadi kita try order. Ada western spaghetti. Okay, ni air apa semua. Ni air. Okay, memang nice. Jom kita try order dulu. Okay, ni tempat parking dia. Ini ada surau. Bagus ada surau. So inilah kedai dia. Kau tengok kat sini. Oh, ramai orang. Okey, tempat dia luas Ini tempat kursi beratur guys. Okey, tempat beratur. Kalau untuk pick up untuk pick up, kursi pick up. So dia ada makan dalam dan ada makan dekat outdoor. Tengok kat situ, cantik Ini tempat parking dia. Nice. Hai dia. Adik pegang mic papa. Oh ya Allah guys. Kalau korang tak apa dengar. Nah, dia pegang mic papa. Tak dengar lah papa cakap. Ni sini, panas sini. Ni sini. Hello. Hurra, hooray. Okay, review air dia guys. Tengok. Air apa ni? Spanish latte. Sedap ke tak sedap lah. Sedap. Oh ya, tapi sedap lah. Okay, terima kasih. Sedap lah air dia, kopi dia. Okay, ini pizza dah sampai guys. Padu. Pizza dah sampai. Ambil gambar dulu. Okay. Sedapnya, wow. Macam mana, sedap tak? Sedap kan? Okay, kita rasa pizza dia. Pizza mana nama ni? Hawaii chicken tambah beef. Wih, jatuh. Sedap lah. Tak pedas. Boleh bagi dia. Ambil air. Makan pizza lagi jangan kat kamera. Lawa, sedap marah. Sedap So kat sini ada nasi goreng chicken chop. Nampak menyederakan ayam dia. Jom kita try. Okay, kita try nasi goreng chicken chop dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Tapi ayam ni entahlah, dia macam rempah dia kuat entah. Dia nak makan nasi macam ni. Letak sikit lagi, jangan campur pula betul. Letak sikit. Okay, ni croffle wife aku order. Allah Akbar, terbalik pula. Okay, dan ini spaghetti carbonara.
Oh, nice Jom try. Okay, sekarang ni nak try dia punya apa, spaghetti carbonara. Plate satu. Ha? Ni set plate satu. Set. Set lah. Combo carbonara dengan chicken chop. Pakai yang ni try. Rasa dia punya ni cheese kan, dia panggil apa? Carbonara. Tak suka Oh, tak suka. Dia rasa mak siapa? Makanlah. Kita try dia punya croffle guys. Croffle dia sedap. Itu atas carbonara tu. Ui, tak sedap. Mungkin mulut lain-lain. Kau tak suka, awak yang tak suka. Idea makan apa? Idea makan apa? Makan fries. Makan fries. Muka macam tu. Ambil makan sendiri. Mamam. Alhamdulillah dah kenyang. Tunjuk sikit harga berapa? So harga mana? So harga dia RM97.40. Dari segi servis, laju walaupun orang ramai, tengok nampak tu. Ramai orang tak henti-henti datang. Dari segi servis laju, lepas tu tempat dia pun selesa. Nasi goreng chicken chop tadi rating boleh lah 8/10. Lepas tu apa, spaghetti carbonara tadi tak suka, manis sangat, macam nak muntah. 6/10. Air dia sedap, air dia okey. Lepas tu croffle dia sedap, boleh lah 8/10. So itulah rating dengan harga nak dekat RM100. Okey lah, not bad lah. So sekarang dah nak balik. Jom, let's go.